Zul Ilmi. Dia ambil mangkuk, garpu dengan sudu, dengan Maggi aku, bawa pergi ke Pasar 5. Nak je aku sound dalam video ni untuk pulangkan balik mangkuk aku. Itu bukan saya. Saya Dr. Zul Hilmi. Saya seorang pakar jantung. Hari ini saya bukan nak cerita pasal sudu, garpu, mangkuk yang hilang semua. Saya hanya cuma nak cerita pasal kesihatan jantung. Ramai orang trend sekarang ni bersukan naik basikal. Sekarang ni trend umur 40 tahun ke atas baru nak start exercise. Ada juga yang kena serangan jantung tu dengan simptom yang lain, yang bukan sakit dada. Dan kebanyakan mereka ni mungkin ada yang merokok. Sampai 40 tahun mesti dah ada rasa mengah-mengah, dah susah nafas. Dari umur 40 dia rasa macam saya dah start mengah lah sekarang. Mungkin saya punya fitness dah kurang. Tapi sebenarnya yang mengah tu mungkin disebabkan oleh salur darah jantung dia dah sempit. Itulah yang menyebabkan tengah-tengah bersukan, tiba-tiba plak yang dalam salur darah jantung tu pecah dan menyebabkan ada darah beku dan menyebabkan serangan jantung yang besar dan boleh menyebabkan kematian mengejut, sudden death. Itu yang kita dengar, tengah bersukan dia tiba collapse meninggal, naik basikal dia tiba jatuh meninggal, semua itulah yang menyebabkan.